Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT, kita dipertemukan sekali lagi secara maya bersama Ustaz Roh Hisham Abidin. Apa-apa semua sihat-sihatnya insya-Allah. Baik, hari ini kita bersama dengan pelajar tingkatan 1. Pelajar tingkatan 1 yang mana mungkin sebelum ni dah pun masuk ke tajuk dalam bidang ini. Jadi kita akan teruskan dengan pelajaran seterusnya, itu pelajaran 21, wuduk dan syarat kesempurnaannya. Apa tajuknya? Wuduk dan syarat kesempurnaannya. Dah ready semua? Jom kita mulakan dengan yang pertama, iaitulah seperti biasa, duduk kita dalam keadaan yang tenang, tertib, baik, sedia, ready untuk nak belajar. Kita mulakan dengan Al-Fatihah dan selawat kita kepada Nabi SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Jom kita mulakan dengan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, pastikan semua peralatan yang sesuai untuk pembelajaran telah pun siap dipersiapkan di depan adik-adik semua, dan ikhlaskan hati untuk belajar. Jom fokus untuk pelajaran pada hari ini, iaitu dah bidang apa? Bidang fiqh. Okey, buku teks muka surat 119 dan hingga 124. Pelajaran 21, wuduk dan syarat kesempurnaannya, tingkatan 1. Jom kita mulakan dengan yang pertama, maksud, hukum dan dalil wuduk. Alright. Jadi bila kita nak solat, kita nak melakukan amal ibadah tertentu, kita kena ada wuduk. Tapi sebelum tu, kita nak tahu, kita nak perkenalan dulu apakah maksud wuduk dari sudut bahasa dan istilah. Dari sudut bahasa apa dia? Bersih, elok dan berseri. Apa dia? Bersih, elok dan berseri. Manakala di sudut istilah, iaitu membasuh anggota tertentu beserta niat. Itu dia. Maksud wudu ialah basuh. Basuh tu nilah apa, berkenaan air kan, basuh anggota tertentu. Anggota apa? Sekejap kita akan bincangkan. Yang paling penting, beserta niat. Maknanya kalau basuh anggota tertentu tanpa niat, adakah dia dipanggil wudu? Tidak. Maknanya wudu adalah niat adalah penting untuk memaknakan apa nama wuduk itu sendiri. Right? Okey, hukum wuduk. Hukumnya apa dia? Wajib. Wajib ketika dua benda: menunaikan solat dan tawaf. Maknanya wajib ni apa dia? Kalau tak buat, tak sah ibadah tu. Dan dapat dosa pula kerana ianya wajib, iaitulah ketika solat. Solat tanpa wuduk sah tak solat? Tak sah. Jadi bila tak sah solat, habis ataupun habis waktu solat tu, maka dia tak dikira solat, maka berdosa. Begitu juga dengan tawaf. Kalau tak ambil wuduk ketika nak bertawaf, tawaf ni di mana? Di Kaabah. Yang mana bila dah buat ibadah tawaf tu tanpa wuduk, maka tak sah tawaf tersebut. Dan yang kedua itulah ketika pegang dan membawa mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran ialah mushaf kitab yang keseluruhannya dalam tulisan Arab yang disebut sebagai Al-Quran. Itu mushaf. Jadi kalau pegang terjemahan, boleh tak tanpa wuduk? Boleh, tak ada masalah. Cuma apabila mushaf Al-Quran, wajib ada wuduk. Sunat, waktu mana? Sunat ni benda digalakkan buat dapat pahala. Bila kita buat dapat pahala, berhadas kecil. Berhadas kecil ni waktu mana? Waktu tiada wuduk. Maksudnya bila tak ada wuduk, kita ambil wuduk, maka hilanglah hadas kecil tu. Jadi sunat ambil wuduk ketika berhadas kecil. Dan juga ketika membaca apa? Baca Al-Quran. Tadi pegang, bawa, wajib.
Tapi bila pegang saja, tak baca, tak apa lagi. Yang penting wajib ambil wuduk. Tapi bila kita baca Al-Quran, sunat ambil wuduk. Gitu. Nah, dan ketika melakukan azan dan iqamah, azan, iqamah waktu solat fardu, dan iqamah waktu dan solat fardu lah, nah, azan dan iqamah. Jadi dapat 3 perkara yang sunat kita ambil wuduk. Okey, seterusnya dalil wajib wuduk, itulah Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Lil akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan solat, maka basuhlah muka dan tanganmu hingga ke siku. Tu Allah suruh buat apa? Basuh muka, basuh tangan hingga ke siku. Buat apa? Sebab nak ambil wuduk tu sebelum solat. Sambung lagi, serta sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu hingga kedua-dua buku lali. Ni Allah perintahkan kita untuk berwuduk, dan Allah sebut siap-siap caranya. Nah, anggota apa yang terlibat dalam wuduk itu. Teruskan lagi, cara dan hukum berkaitan dengan wuduk. Cara wuduk dulu kita pergi, iaitu yang pertama. Adik-adik tengok, abang kakak tengok, setiap cara wuduk ni di sebelah kanan. Di sebelah kanan tu ada sunat ataupun wuduk dia ada beberapa pembahagian. Sunat dan juga pandai, rukun. Sunat dan juga rukun. Jadi sunat warna biru, rukun sekali kita tengok. Apa maksud sunat? Sunat buat dapat pahala. Tak buat batal tak wuduk kita? Tak batal. Tapi rukun, kalau buat dapat pahala, tak buat sah tak wuduk kita? Tak sah. Sebab rukun, benda wajib buat. Kalau tak buat, tak sah wuduk. Faham tak? Okey, kita pergi yang pertama, baca basmalah. Apa dia basmalah tu? Bismillahirrahmanirrahim. Waktu mana? Waktu nak mula ambil wuduk pada setiap anggota. Nak basuh tangan, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan kita buat. Nombor 2, basuh tangan, kedua tangan hingga pergelangan tangan. Yang mana tu? Yang ni. Pergelangan tangan, tangan hingga pergelangan tangan. Apa nama hukum dia apa? Sunat. Sunat nah. Dan yang ketiga, berkumur-kumur. Masukkan air ke dalam mulut, kemudian berkumur. Bukan masuk air keluar terus. Kita kena kumur dulu. Tu nama dia kumur. Guruk-guruk tui. Contoh gitu kan. Jadi sunat. Jadi kalau masuk saja luah terus, dia tak dipanggil kumur kan. Dia memasukkan air dalam mulut saja. Jadi kumur. Masuk, guruk-guruk, buang semua nasi-nasi, lauk-lauk yang tadi makan tu kan. Maka dikira sunat. Okey, seterusnya yang keempat, memasukkan air dan menyedutnya ke dalam hidung yang dipanggil istinsyaq. Yang masuk air masuk hidung, sedut sikit, getah, kemudian keluarkan balik kan. Sunat hukumnya tadi termasuk dengan istinhar ini, istinsar ini, istinsar iaitulah mengeluarkan air dari hidung. Tadi masuk, keluar. Jadi dua-dua perbuatan itu adalah hukumnya apa? Sunat. Dan ini dia yang keenam. Tulisan tebal lagi. Niat berwuduk ketika membasuh muka. Sebelum baca bismillah tadi, first kali atas kali tu, kita niat tak lagi? Tak niat lagi. Niat waktu mana? Ni dia, waktu nak basuh muka. Tak ada air, nak basuh muka tu, waktu tu niat. Niatnya apa? Sekejap kita belajar sama-sama. Niat nak basuh muka ataupun niat wuduk tu waktu nak basuh muka tu. Kerana apa? Ianya bermulalah rukun. Rukun wuduk. Okey. Yang ketujuh, basuh muka. Basuh muka juga termasuk dalam rukun wuduk. Jadi rukun yang pertama itulah niat. Yang kedua, basuh muka. Wajib membasuh semua bulu yang berada dalam had muka ni. Had muka ni, had muka ada apa? Misai, ada janggut.
Ni bulu-bulu roma, orang panggil apa, sideburn ni kan, gitu. Ni bulu-bulu yang ada dekat pipi-pipi ni kan, bawah-bawah ni, bagi kena semua. Sebab nama dia apa, had muka, termasuk ni kening-kening ni kan, bulu kening ni semua sekali. Gitu, faham? Jadi itu membasuh muka, rukun yang kedua. Kemudian membasuh dua tangan hingga siku juga dalam rukun wudu. Jadi berapa dah rukun? 3 rukun. Jadi basuh tangan hujung jari ni sampailah hujung siku. Ni bagi lebih sikit, bagi lebih sikit. Bila letak ayak tu dia akan mengalir di bawah ni. Basuh, nama dia basuh dua tangan hingga siku, rukun wudu. Okey, seterusnya tadi rukun yang keberapa dah? Yang ketiga dah. Yang pertama tadi apa dia? Niat. Yang kedua basuh muka. Yang ketiga basuh tangan sampai siku. Yang keempat basuh kepala. Basuh kepala no, bukan basuh rambut. Sekejap ambil rambut basuh pula. Basuh kepala ni maknanya ayak bagi kena sampailah ke ni ubun-ubun kepala ni. Gitu. Dan dia kata sekurang-kurangnya 3 helai rambut tu kena air. Ianya termasuk dalam rukun wuduk juga. Yang keberapa dah tu? 4. Rukun wuduk yang keempat. Okey, kemudian masuk balik yang ke-10, iaitulah menyapu kedua-dua telinga. Ni basuh telinga belakang ni kan. Ibu jari masuk dalam telinga, korek-korek sikit. Ibu jari belakang ni, jari tunjuk dia tunjuk masuk dalam telinga, ibu jari di belakang. Basuh kan, bagi kena ayak, tenyeh. Tenyeh. Basuh betul-betul, bagi bersih. Ianya dalam sunat wudu. Okey, sapu dua telinga. Kemudian yang ke-11, ni rukun yang keberapa dah ni? Kelima. Membasuh kaki hingga buku lali. Nak tunjuk kaki pun tak gamak. Kaki kat bawah tak nampak. Adik-adik boleh tengok sendiri. Buku basuh kaki hingga buku lali. Buku lali tu mana? Atas sikit daripada kaki tu kan. Bawah betih tu. Bawah betih tu kan, tahu lah. Jadi atas sikit pun tak apa dah. Jadi basuh hingga atas buku lali, juga dalam rukun wudu, rukun yang kelima. Dan last sekali, untuk rukun wudu berapa semua? 6. Pandai. Itulah tertib. Apa maksud tertib? Tertib ni itulah mengikut urutan. Ikut urutan ni maksudnya yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Yang dahulu tadi kita sebut apa dia? Basuh tangan, komok kan, basuh masuk ayak dalam hidung apa semua tu, dan mula dengan niat bagi basuh muka tu, sampailah ke terakhir itulah basuh kaki hingga buku lali. Tu nama dia turutan. 1, 2, 3, 4. Ikut, jangan duk skip ataupun jangan langkau. Jangan lompat-lompat. Lompat-lompat ni maksudnya apa? Yang nombor 1 okey dah. Lepas tu dia pergi buat apa? Sapu telinga pula yang kedua. Tak boleh. Dia tak ikut turutan. Jadi batal wuduk dia, kena ambil lain. Mula balik dari nombor 1. Faham lah? Tengah-tengah duk ambil semayang tu, sampailah sapu kepala, terkentut, batal wuduk dia, ataupun tak dikira wuduk lagi sebab dia dah batal dah takat yang basuh kepala tu kan, menyapu kepala tu. Pulang balik nombor 1. Boleh nak? Okey, yang kedua lah tadi ikut turutan, rukun wuduk, dan last sekali bacalah doa. Hafal tak doa ni? Kalau belum hafal, boleh hafal sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ulang-ulang boleh hafal, insya-Allah. Sunat wuduk sahaja. Buat dapat pahala, tak buat tak apa, rugilah kan. Tak buat tak dapat pahala. Okey, dapat cara wuduk. Okey, seterusnya kunci ilmu kita tengok masa berniat. Ketika air terkena sebahagian muka, maknanya macam mana? Air ni duduk dalam tangan dah. Jadi bila dekat sini ni kena sikit. Kena dekat ujung dagu ke kan, dekat hidung ke dan sebagainya. Waktu tu niat wuduk mengingati tujuan supaya perbuatan ketika mula dilakukan. Maknanya tempatnya hati niat. Nak niat apa ni? Ni dah niat dah. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Senang kan? Itu dah apa dah. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, ataupun nawaitu raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala.
Ini apa saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, disunatkan baca lafaz niat sebelum air terkena sebahagian muka waktu ni. Jangan duduk niat dekat sini, dia boleh lah juga, tapi sunat ni baca masa nak kena muka, ayat ke muka tu. Faham tak? Baik, seterusnya. Okey, cara dan hukum berwuduk hukum berkaitan dengan wuduk. Amalan sunat ketika nak berwuduk. Waktu nak berwuduk ni apa benda yang boleh kita buat? Yang pertama, sebelum nak wuduk, gosok gigi dulu. Dan sebaik-baiknya menggunakan kayu sugi. Kayu sugi tu biasa nampak tak? Kayu tu bila buat macam beruih-beruih tu kan, potong-potong sikit dengan pisau tu, kena tenyeh gitu kan. Nak boleh tak ada kayu sugi, boleh guna beruih gigi, boleh lah kan, takkan guna jari ya dulu gitu kan, tak cantik lah. Gosok gigi sebelum berwuduk adalah amalan sunat. Yang kedua, membasuh dan menyapu anggota wuduk 3 kali. Basuh tangan, pusing 3 kali, komok, bubuh 3 kali, mulut dalam mulut ayak tu kan, buang 3 kali, basuh kepala, telinga, basuh muka, semuanya sunat 3 kali. Nak buat sekali boleh ke? Boleh, cuma dia sunat saja 3 kali. Dapat pahala tak? Dapat. Gitu nah. Okey, nombor 3 dulu, menggosok ketika membasuh anggota wuduk. Maksudnya apa dia? Ni tangan, gosok. Jangan duk bagi ayak lalu kat tangan tu je. Jangan duk bagi contohlah basuh telinga pun gitu-gitu je, tak mau. Kita bagi basuh kaki tu utamanya kan. Selalu orang duk tengok kaki tu bagi ayak lalu je, tak mau. Kalau boleh tu basuh, tenyeh, orang panggil tenyeh kan. Gosok sikit kan, bagi keluar-keluar daki tu. Okey, melebihkan kawasan basuhan muka, tangan dan kaki. Muka air di atas bagi lebih telinga sikit ni, bagian kena anak-anak telinga ni kan, bagi bawah dagu, itu namanya basuh bawah. Basuhan muka tu bagi lebih, tangan lebih sikit, kalau bawah siku ni, kaki sampai atas buku lali, tu sunat. Right. Mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Ni kanan, kiri. Mula kanan dulu, baru dah kiri. Dan yang keenam, menyelak janggut dan jambang yang tebal bagi lelaki. Ada perempuan ada janggut? Tak ada kan. Perempuan lelaki saja. Janggut-janggut ni selok-selok sikit. Macam Ustaz ni kan, selok-selok sikit. Misal tak ada. Misal tak apa nak ada kan. Jadi kalau ada misal tu, boleh selok-selok sikit, bagi kena ayak. Bagi ayak kena pada kulit. Dan menyapu seluruh kepala, bukan dia todoh ayak dekat bawah pipe tu kan. Ambil ayak tu, basuh saja dekat atas kepala. Sunatnya basuh seluruh kepala, tapi jangan pergi mandi lah. Aduh, dia kira nak bagi sunat lebih, dia pergi mandi terus, tak kena nah. Okey, jadi menyapu seluruh kepala juga adalah amalan sunat ketika berwuduk. Kayu siwak, kayu sugi tu kan, kayu sugi tu yang berasal daripada pokok araka dan sejenis alat yang paling baik digunakan untuk bersugi. Ini siapa boleh cari, ada boleh guna. Kayu siwak tu, nama sejenis kayu sugi tu, nama dia kayu siwak. Dan daripada asal dia pokok araka. Gitu. Okey, perkara-perkara makruh tadi sunat. Perkara sunat kita dah bincang. Kita nak tengok apakah perkara makruh. Makruh ni macam mana? Yang tak patut dibuat. Dia taklah menjejaskan wuduk tu, tapi dia mengurangkan pahala wuduk. Gitu. Jadi kalau buat, mengurangkan pahala. Apa yang pertama? Menggunakan air secara berlebihan. Digunakan air sampai dibasuh tu tenyeh betul-betul. Air duk buka cerong kan, tu buka pipe tu sampai habis, air keluar banyak. Berlebih-lebihan makruh hukum dia. Yang kedua, membasuh atau menyapu lebih 3 kali. Sunat 3 kali. Masuk yang keempat, dia jadi makruh dah. Dia kira apa? Dah membazir. Dia kira perkataannya membazir air. Jadi 3 kali cukup. Nak buat 4 kali, tak payahlah, buat 3 kali je. Right? Berkumur-kumur dan beristinsyak secara berlebihan. Kumur masuk air dalam mulut tu, dia kira dia tak puas. Buang, tak puas, ambil lagi sampai 3, 4 kali, 5 kali. Namanya perbuatan tu makruh ketika wuduk. Mendahulukan anggota kiri sebelum basuh anggota kanan. Basuh kaki mula kiri dulu, basuh tangan kiri dulu, kan.
Jadi makruh perbuatan tersebut. Mula belah kanan dulu untuk sunat. Menampar air ke muka ketika membasuh muka. Ni contoh macam ni ayat. Dia buat macam iklan apa cuci muka syau gitu kan. Nampak dia tu macam model pencuci muka. Tak kena. Dia kena basuh semua guna air. Jangan duk menampar air ke muka ketika membasuh muka. Dan yang ni kebanyakannya selalu buat apa dia? Mengelak anggota wuduk selepas wuduk. Ayat wuduk yang duk basuh menitik tu makruh hukumnya apabila kita lap. Sebab apa? Takut-takut kain yang kita lap tu ada najis. Kain yang kita lap tu tak bersih. Dan sebenarnya bila wuduk ni kita jaga dikerin pada anggota badan kita, wuduk ni akan menyerikan wajah kita di padang mahsyar nanti. Jadi kalau boleh kita elakkan perkara makruh, terutamanya mengelak anggota wuduk selepas berwuduk. Dapat Alright, seterusnya Rasulullah SAW mengambil wuduk dengan satu cupak muddah. Cupak ni dalam bahasa Arab dipanggil muddah air. Jadi sikit je, 565 mm je, sikit je, tak banyak. Jadi kita boleh contohi Nabi SAW. Maknanya contoh bukan nak ambil guna cupak tu dah. Nak abang kata Nabi tak guna air yang banyak untuk berwuduk, sekadarnya sahaja. Okey, jadi kita masuk kepada yang keempat, iaitulah perkara yang membatalkan wuduk. Jadi kita dah ambil wuduk dah sempurna, comel, cantik dah. Lepas tu ada pula benda-benda yang kita buat, kadang-kadang kita tak tahu pun kata itu telah membatalkan wuduk kita. Jadi apa dia? Yang pertama, keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Kubul ni apa dia? Kubul ni hok depan tu, hok kencing tu kan. Allah kan, nak sebut kata air kecil tu. Dia keluar ayak ke apalah, sebenarnya ayak lah, memang ayak lah. Keluar ayak daripada kubul belah depan tu, ataupun dubur. Keluar apa selalunya ni, yang besar tu kan, najis besar, ataupun keluar angin pot. Jadi batal wuduk tu. Maknanya keluar satu daripada kubur atau dubur ni membatalkan wuduk. Seterusnya, tidur dengan cara tidak tetap punggung di lantai. Maknanya dia tidak lena, mula-mula tidak menelentang. Jaga-jaga dia pusing-pusing sampai keluar rumah. Contoh kan. Jadi punggung dia tu tak pada lantai selepas dia jaga tu. Jadi batal wuduk dia. Agak-agak siapa? Sebab bila dah lena sampai musim merata tu, maknanya memang lena betul. Dia tak sedar ke mana. Takut-takut waktu dia lena dia terkentut ke, kan, dia terpegang kemaluan sendiri ke, contoh kan. Contoh. Jadi benda lain ni membatalkan wuduk dia. Waktu dia lena tu dia tak sedar. Jadi batal wuduk dia. Alright, seterusnya, hilang akal dengan sebab pitam. Pitam macam pengsan gitu, mabuk. Mabuk mungkin sebab mabuk lah. Nak kata minum-minuman yang beralkohol tu dok lah kan. Kita orang Muslim tak. Mabuk contoh naik pergi letas laut ke kan. Mabuk laut orang panggil, naik bah ke, dia pening mabuk kan, dia pening nak muntah sebagainya. Gila atau sakit, maknanya batal wuduk dia. Sebab dia punya akal tu, dia punya fikiran tu dah orang kata lost lah sikit. Jadi dia sedap tak sedap. Kut-kut dia terkentut ke apa, kan, kut-kut dia terpegang sesuatu yang membatalkan wuduk dia ke. Contoh nak abang lagu tu lah. Itu maknanya hilang akal tu membatalkan wuduk juga. Okey, yang seterusnya, yang keberapa? Keempat, bersentuhan kulit antara lelaki dengan perempuan bukan mahram. Bukan mahram ni geng mana tak? Yang boleh kahwin tu. Lelaki dan perempuan yang boleh kahwin tersentuh kulit batal wuduk. Ni banyak ni kalau kita nak cerita yang mahram siapa, yang bukan mahram siapa. Boleh cek balik, boleh tengok balik. Mahram ni siapa, mak mak adik perempuan kita, kakak kita. Tu tak apalah. Ni yang bukan mahram ni ayatnya yang boleh kahwin lah, yang boleh kita menikah. Gitu. Bila sentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, maka batal wuduk. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangan atau perut jari. Tapak tangan ni macam mana ni lah, tapak tangan ni kan. Yang ni
Give me 5. Ni 5. Okay, tapak tangan atau perut jari. Ni perut jari ni. Perut jari sentuh hujung ke kan. Dia terkenal sikit. Gitu. Batai wuduk dia kan. Terkena hujung gitu batai. Boleh lah. Ambil wuduk lain. Menyentuh lingkaran dubur dengan tapak tangan atau perut jari. Itu juga disebut sebagai dubur ni belakang tu kan, dubur punggung. Sentuh punggung tak boleh juga. Faham tak? Tadi menyentuh kemaluan batai wuduk ni. Nak habaq macam mana punggung kita kan, disebut juga ayatnya kalau ikut bukan kemaluan lah, sebab belakang punggung kita tu kan. Jadi lingkaran tu maknanya tempat kita ayatnya nak Ustaz sebut ni, kita pakai seluar kecil tu pakai seluar kecil tu lingkaran apa nama, kawasan had lingkaran dubur tu juga bila sentuh pegang batai tu, jangan tiba-tiba duk pi menggaru apa kan batai wudu. Faham lah. Okey, kunci ilmu. Nabi sebut dalam satu hadis, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW pernah lalu berdekatan dengan Sa'ad yang sedang berwuduk. Lalu baginda bersabda, mengapa membazir? Nabi tegur apa nama Sa'ad. Lantas Sa'ad berkata kembali, adakah ketika berwuduk pun ada pembaziran? Sa'ad tanya Nabi, kat wuduk ada bazir juga ke? Nabi kata, ya, sekalipun kamu berwuduk di sungai yang mengalir. Masya Allah. Jadi ayatnya adik-adik boleh baca an Abdullah bin Amru inna Rasulullah SAW marra bi Sa'din. Yang tadi kita baca makna tu kan, wa huwa yatawaddau faqala ma hadha as-sarafu faqala afil wudu'i israfun qala na'am wa in kunta ala naharin jarin. Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah. Okey, maksud kita dah baca tadi. Teruskan dengan penemuan saintifik. Ni kita up sikit tentang amalan berwuduk. Apa yang sains sebut tentang amalan berwuduk ni sangat-sangat mengagumkan kita. Nampak macam tak ada apa, orang biasa je kan. Tapi rupanya dalam sains telah menemui satu penemuan yang sangat hebat tentang amalan berwuduk. Antaranya, penemuan saintifik menunjukkan bahawa amalan berwuduk memberikan kesan positif terhadap kesihatan tubuh badan. Macam mana yang memberikan kesan positif tu? Ketika berwuduk, seseorang akan membasuh mulut, hidung dan muka yang sering terdedah kepada ancaman kuman. Kan, basuh mulut ada kuman, hidung pun ada kuman, muka tambahan pula. Bila kita basuh muka waktu berwuduk tu, maka kuman-kuman ni yang kita sebut sebagai tu dia, nak sebut macam mana tu, Staphylococcus epidemis Streptococcus pyogenes cuba baca tengok yang serang kulit ni, yang serang kulit lah, Streptococcus pneumonia. Betul tak? Betul lah. Yang menyerang paru-paru melalui rongga pernafasan. Tu dia. Adik-adik dan anak rumah ni duduk kena muka ni, maka dia boleh seram paru-paru melalui masuk pernafasan, masuk ke hidung. Apabila seorang berwuduk, anggota badan yang bersih dan selamat daripada serangan kuman dan jangkitan penyakit berbahaya. Masya Allah. Dalam masa yang sama, kulit menjadi lembut, mampu mengawal kestabilan suhu badan, dan terdapat kajian yang mendapati pusat saraf manusia yang paling peka berada pada bahagian tangan, kaki dan dahi. Masya Allah. Pusat saraf yang kita kata tangan, kaki, dahi tadi tu, apabila kena air akan jadi segar, akan jadi fresh. Kan orang kampung Ustaz panggil fresh bila dibasuh dengan air. Hikmah berwuduk. Yang pertama, membersihkan anggota badan dan menjernihkan rohani. Yang kedua, memberikan ketenangan, kesegaran dan mengawal perasaan marah dan tekanan. Adik-adik, anak-anak, abang kakak, bila kita marah, Nabi dah ajar. Kita tak dapat nak kontrol ni. Antara cara yang orang kata paling hebat lah, paling mujarab lah kita nak kawal marah kita, ialah dengan apa? Ambil wuduk. Nak kawal marah dengan tekanan ni, ambil wuduk. Kerana wuduk ni mampu memadam. Wuduk tu ada air kan, mampu memadamkan rasa marah. Marah ni apa?
setan, syaitan. Dan syaitan ini dijadikan daripada api. Jadi air memadamkan api. Yang ketiga, mengambil wuduk di rumah sebelum ke masjid menambah kesempurnaan solat. Nak pergi masjid, ambil wuduk sesaat di rumah. Itu lebih afdal, lebih baik. Menambah keimanan dan keyakinan kepada hari akhirat. Ni kita cerita bahas hari akhirat. Tambah keyakinan dan keimanan kita bila kita berwuduk, mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan keluar dosa daripada basuhan wuduk. Masya-Allah. Bila kita berwuduk, abang kakak, jari-jari kita ni, jari kita, bila dibasuh tu, dosa tu gugur daripada anggota badan kita. Nak abang kata apa? Dengan wuduk itu mampu memadamkan dosa-dosa kita, mampu menghilangkan segala dosa. Macam kita duk basuh tangan ni, keluar daki-daki tu kan, macam tu lah gugurnya dosa daripada diri kita. Jadi abang kakak, sempurnakanlah wuduk supaya Allah ampunkan dosa kita daripada basuhan wuduk kita yang sempurna itu. Dan yang keenam, kawasan basuhan wuduk akan bercahaya pada hari akhirat ni. Ustaz sebut tadi tu. Kalau kita duk basuh cikai-cikai, basuh cincai-cincai, basuh lebih kurang, adakah kawasan basuhan kita ni akan menjadi cahaya pada hari akhirat? Kurang sikit. Jadi kita bagi cantik kita punya wuduk, insya-Allah tangan kita, muka kita, mulut kita, kumur tu kan, telinga kita, kaki semua ni akan menjadi, orang kata, bercahaya pada hari akhirat. Yang mana akhirat tu akan, nak sebut nak cerita gelap gelita, kelam gelamat. Yang bercahaya pada anggota wuduk kita. Ni kisah tentang Bilal bin Rabah, yang mana Nabi naik waktu Isra' dan Mi'raj, dengar tapak kaki Bilal bin Rabah dalam syurga. Padahal Bilal bin Rabah ni masih lagi ada di dunia pada waktu tu. Jadi Nabi tanya pada Bilal, rupanya Bilal ni ada satu amalan yang Bilal buat. Kita tengok balik. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mendapat keistimewaan kerana sentiasa berwuduk dan menunaikan solat sunat selepas wuduk. Itu dah amalan dia. Sehingga Rasulullah SAW mendengar bunyi tapak kasut beliau di dalam syurga ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. InsyaAllah boleh faham tak? Bilal duduk di dunia, tapi tapak kaki, bila Nabi Bilal jalannya pak tu, Nabi boleh kenal tapak kaki Bilal ni, dengar dalam syurga. Padahal Bilal belum lagi masuk dalam syurga. Nak abang kata apa? Dengan berkatnya, istimewanya amalan yang Bilal buat selepas wuduk, beliau menunaikan solat sunat selepas wuduk, maka Allah tunjuk kepada Nabi SAW, tapak kaki Bilal masuk dulu. Tu dia nak abang kata istimewanya amalan Bilal pada tersebut. Kita boleh buat tak? Boleh. Kita boleh buat sama-sama, insya-Allah. Sekian. Terima kasih. Pelajaran 21, wuduk dan syarat kesempurnaannya tingkatan 1 selesai. Terima kasih kepada abang kakak, adik-adik kita tingkatan 1 yang telah sama-sama dengan Ustaz dari awal sampailah ke saat ini. Moga sama-sama kita menyempurnakan wuduk kita, dan insya-Allah moga dapat menampung amalan-amalan kita yang mungkin terkurang di mana-mana dengan wuduk kita yang sempurna ini, insya-Allah. Minta maaf kekurangan yang ada. Kita jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi semua. Bye bye.